Seorang lelaki dipercayai terbabit dalam kejadian menikam seorang pemuda di Sungai Udang, Melaka, malam tadi diraiman 7 hari bermula Amis. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata, riman hingga 18 Mac terhadap suspek berumur 43 tahun itu dibenarkan Magistrat Nur Afiqah Radhiyah Zainuddin selepas mendapat permohonan daripada pihak polis di Mahkamah Magistrat Ayat Keroh hari ini. Beliau berkata, siasatan mendapati suspek sebelum ini meminjamkan sebuah telefon bimbit kepada mangsa beberapa hari lepas kerana telefon bimbit mangsa rosak. Zulkhairi berkata, suspek kemudian melarikan diri ke sebuah bangunan dan cuba bersembunyi di dalam sebuah kenderaan tidak berkunci, namun berjaya dikepung dan ditahan polis di lokasi dengan bantuan orang ramai. Beliau berkata, pihaknya menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan dan maklumat berkaitan kejadian tersebut boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Kes, ASP Nur Afna Ibrahim menerusi talian 012 7250454.